Pakai yang lebih arif berkenaan mata. So kalau kata kita ada masalah dengan mata, mungkin kita akan cari optometris lah untuk check. Optometris ni adalah frontliner untuk penjagaan mata lah. Optometris adalah frontliner dalam kesihatan mata. Berkaitan dengan mata lah. Diorang adalah bahagian hadapan, especially yang buat primary eye check. Sebelum saya masuk SSO ni, tak pernah kenal langsung optometris. Tahu pun. So, bila masuk optometris ni, ada beza punya optician, optometris, optal. Teruskan perjuangan anda membantu seluruh manusia untuk menjaga kesihatan mata. Amat berbakti kepada semua manusia untuk memberi awareness tentang kesihatan mata. Jangan putus asa, rasa semangatlah dalam diri tu. Saya harap awak kuat and saya harap awak jangan down. Berjaya mengenalkan profesi optometris sebabnya before this saya sendiri pun tak kenal siapa tu optometris kan. Semangat kepada semua optometris untuk bantu semua orang-orang kat sekeliling kita faham pasal kesihatan mata ni. Keep it up and all the best. Selamat Hari Optometris dan semoga korang punya kerja tu mendatangkan pahala. Happy optometri. Selamat Hari Optometris sedunia. Selamat Hari Optometris Tante. Selamat menambut Hari Optometris Dunia. Hey.